Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Bukan Sembang Kosong. Podcast yang membawakan perbincangan yang santai dan juga banyak info yang bermanfaat yang kita nak kongsikan, dan juga mungkin ini yang paling penting sekali, mungkin ramai yang tak tahu ataupun belum tahu ataupun nak tahu tentang dunia veteran Angkatan Tentera Malaysia. Saya Abang Crime, dan untuk episod kali ini kita akan sembang satu topik yang cukup menarik, iaitu kerjaya kedua dan juga sosio-ekonomi veteran ATM. Dan bila kita sebut tentang veteran ATM ni, ramai yang tahu yang dulu ketika berkhidmat pakai uniform segar kan. Kita tahu ketika itu mereka terlibat dalam macam-macam operasi di lapangan. Ada yang jadi juruterbang, ada jadi pasukan payung terjun, komando dan sebagainya. Kita tahu tentang jasa dan juga pengorbanan mereka ni waktu mereka masih lagi berkhidmat di pasukan ATM. Tapi yang mungkin ramai yang tak tahu, kita akan nampak yang ketika mereka dah bersara, orang kata dah dalam bahasa kita biasa ni, kita guna pencen lah. Bila pencen, mungkin ramai yang tak tahu apakah perjalanan mereka selepas tu, waktu dah lepas bersara. Ke mana hala tuju mereka pergi, apa yang mereka buat lepas tu, dan apakah yang mereka lakukan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Sebab orang kata bila dah bersara tu, dia bukan orang kata pengakhiran kerjaya dekat situ, sebab ada banyak lagi masa depan yang perlu difikirkan. Dan saya rasa untuk kupas topik ni dengan lebih mendalam, bersama saya pada hari ini ialah Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM. Orang yang tepat ni, yang berbahagia, Major General Datuk Haji Semaun Haji Marzuki. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Sihat tu Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih banyak datang ke podcast kita kali ni. Ya. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan sikit lah sebelum kita teruskan ke soalan-soalan yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Atau mungkin kongsikan lah Datuk sebelum ni berkhidmat di JEF berapa lama, dan sebelum ni di unit mana di pasukan ATM? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertamanya ialah kalau ingin perkongsian jawatan akhir sebelum saya menerajui jawatan veteran ini, banyak sebenarnya. Tapi kalau memang kira saya mula masuk perkhidmatan daripada 1985 sehinggalah sekarang, so mencecah hampir ke 41 tahun lah. Masya Allah, 41 so, dalam tempoh 41 tahun ni saya rasa 85 saya tak tahu sama ada Abang Crime sendiri dah ada ketika saya belum ada lagi tu. Belum ada lagi. Saya 86 tahun selepas. Masya Allah. Jadi saya pendekkan cerita lah. Jawatan terakhir saya sebelum saya menerajui JEF ini ialah sebagai AKS Soplat ataupun penuhnya Assistant Ketua Staf Operasi dan Latihan Markas Tentera Darat. Yang mana bertanggungjawab dalam konteks operasi dan latihan tentera darat sama ada di dalam ataupun luar negara. Sama ada berorientasikan bilateral ataupun multilateral exercise ataupun operasi. Jadi itu adalah satu pengalaman yang amat bermakna lah kepada saya sebelum saya menerajui Jabatan Ehwal Veteran ini. Bermula daripada tahun 2024 Ogos 2024. So kalau Ogos tahun ini, mana dah hampir 2 tahun lah saya berada di JEF ini lah. Jadi orang yang tepat untuk kita korek-korek sikit lah topik kita pada hari ini. InsyaAllah. Jadi macam saya cakap di awal tadi, saya rasa mungkin ramai yang tak jelas tentang hala tuju lepas dah bersara ni, mana mereka akan pergi dan sebagainya. Jadi soalan yang pertama saya adalah, bila, yelah Datuk, kalau kita tengok ada yang menganggap bila seorang anggota ATM tu bersara kan, maksudnya bila mereka dah bersara berakhirlah sumbangan mereka ni kepada negara. Maksudnya ketika dulu kan, ketika berkhidmat, macam saya cakap tadi, macam-macam jawatan dan tugas telah pun disandang. So, jadi adakah betul tanggapan dah habis, dah pensin, maksudnya memang dah habislah sumbangan kepada negara? Datuk setuju ataupun tak tanggapan tu? Saya benar-benar amat tak setuju. Kenapa? Bersara daripada uniform ataupun menanggalkan uniform daripada badan mereka bukan bermakna dia berhenti situ. Mana dia boleh meneruskan amal bakti mereka terus kepada masyarakat ataupun negara. Kerana istilah veteran itu sendiri membawa makna yang amat mendalam. Dengan ilmu pengetahuan, pengalaman yang ada itu,
boleh jadikan sebagai satu platform untuk sumbangan kedua yang lebih besar dalam komuniti ataupun industri dan khususnya di dalam menjana ekonomi negara. Kerana apa? Yang pertamanya semangat patriotisme ataupun semangat cintakan negara itu betul menebal serta disiplin yang telah dibentuk sepanjang perkhidmatan mereka. Ada yang menamatkan perkhidmatan 21 tahun, ada yang kurang daripada 10 tahun dan ada yang 26 tahun. Jadi pengalaman ini akan menjadi sia-sia kalau mereka ini tidak melebarkan sumbangan bakti kepada negara ataupun komuniti tempat. Kerana ini telah terbukti. Bukan sekadar kata-kata, telah ada bukti dengan penyertaan veteran ini dalam komuniti ataupun masyarakat ataupun agensi-agensi penguatkuasaan. Sebagai contohnya penyertaan veteran kita dalam ranger community sebagai contohnya. Dan juga sebagai ahli ataupun petugas kepada IBET. IBET ni di Kuching tapi kita panggil Immune Border Enforcement Team di situ. Kita ada 1,000 orang situ yang bekerja dengan Kerajaan Negeri Sarawak yang dipertanggungjawabkan, yang ditempatkan di berdekatan berpindah border antara kita dengan ada sahabat di Kalimantan. Di situ mana tugas mereka ni menyalurkan maklumat terhadap apa-apa aktiviti lintas sepadan yang tidak sah ataupun ilegal untuk disalurkan kepada bukan saja kerajaan negeri tetapi juga kepada pasukan keselamatan yang ada bertugas ataupun beroperasi di kawasan tersebut. Dan kita juga boleh lihat penyertaan veteran-veteran ini dalam negara sebagai contohnya dalam aspek pendidikan. Sebagai baru-baru ini Warden MRSM betul, yang telah dilantik bermula daripada 2 sekolah MRSM kepada 8 sekarang menjadikan 10. Dan begitu juga dengan agensi kawalan penguatkuasaan sempadan AKPS di mana yang diwawakan oleh kerajaan. Mereka memerlukan 220 veteran dan sehingga kini seramai 45 veteran telah pun dilantik dan baru ni mereka memerlukan lagi lebih kurang 100 lagi untuk penempatan di seluruh Malaysia dalam agensi AKPS. Jadi ini bermakna tugas mereka ataupun peranan mereka ini tidak tamat apabila menanggalkan uniform. Jadi dengan pengalaman, disiplin, ilmu pengetahuan yang ada, maka itu amat berharga dalam membantu keselamatan negara kita serta ekonomi dan juga masyarakat setempat di dalam negara kita. Itu yang saya boleh kongsikan. Betul. Saya tertarik dengan baru-baru ni Datuk cakap ada 10 orang lebih kurang pegawai warden yang dilantik untuk menjaga Marisim. Sebab mengikut laporan media katanya lebih terkawal situasi. Betul. Mungkin sebab faktor-faktor mereka telah diajar untuk jadi disiplin. Dari segi terapan waktu di MRSM itu sendiri rasanya berbeza daripada kita dapat warden-warden yang bukan daripada latihan ATM sendiri. Betul ya? Okay. So jadi sebenarnya kalau tengok pada situ memang satu value yang kita boleh fikir lah sebenarnya. Walaupun berapa mention kita tak boleh ada tanggapan yang dah habis, that's it. Sebenarnya ada value-value yang mereka ni telah pun ada ketika berkhidmat suatu ATM dulu. Okay, Datuk, soalan yang seterusnya, kalau tengok pada ramai anggota ATM yang mungkin bersara awal, sekitar 40-an. Let's say kalau mereka ni join pasukan ATM ketika berusia seawal selepas SPM 18-19 tahun. Betul. Dan mereka akan pencen paling cepat 40-an lah. Kita anggarkan 40-an. Saya faham ketika saya pun ketika ni di angka 4 serious tu Jadi saya ada anak yang masih bersekolah, ada anak yang boleh fikirkan, ada tanggungan keluarga dan sebagainya. Komitmen yang sangat-sangat tinggi. So dalam situasi seperti ini, adakah Datuk rasa kerjaya kedua sebenarnya bukan satu lagi pilihan tapi satu keperluan? Betul. Ya, tepat sekali. Saya begitu bersetujulah dengan yang statementnya Abang Krem itu. Kerana apa? Kalau kita tengok peribahasa juga kita ada mengatakan life begin at 40. Very true. So mana apabila dia bersara, dia berperkhidmatan macam Abang Krem itu tadi, masuk askar 18 tahun, berkhidmat 21 tahun, pencen. Ketika itu 39 ke 40-an. Jadi sebenarnya cabaran sebenar ni di fasa yang kedua ni untuk meneruskan apa yang mereka perolehi dan perkhidmatan itu sejajar. Kalau mereka bersara 21 tahun sebagai contohnya, mereka tidak lagi menikmati gaji yang penuh seperti mana yang mereka nikmati dalam perkhidmatan. So hanya 50%
Betul. Daripada itu pensionnya 50% daripada kalau kita katakan gaji terakhir bagi mereka pangkat yang paling tinggi untuk kumpulan yang pertengahan ini ataupun lain pangkat ini 6 ke 7 ribu. Bagi contoh 7 ribu, so kalau separuh dah 3,500. Betul. Ataupun maksimum 4 ribu lah. 4 ribu pun kalau di dalam Malaysia ni merupakan apa? B40 punya kategori. Jadi ini bermakna mereka perlu meneruskan kelangsungan hidup untuk generasi ada anak kecil sekolah tak habis lagi. Kan? Rumah tak habis bayar lagi sebagai contohnya. Kalau ada kenderaan mungkin kenderaan dah habis pun belum. Jadi apa yang dinikmati sebanyak perkhidmatan 50% itu perlu dilengkapi untuk kedua. Jadi ini adalah sesuatu yang memang satu keperluan. Bukan saja keperluan saja, satu yang wajib untuk mereka penuhi demi kelangsungan hidup generasi ataupun anak-anak di masa hadapan. Jadi sebenarnya ini bukan satu transit yang kedua untuk mereka mendapatkan meneruskan kelangsungan hidup supaya di masa hadapan anak-anak mereka, tanggungan mereka ini terus terjamin. Itu yang penting sekali. Mengapa? Ianya bukan lagi satu yang kata orang agak boleh saja, tidak. Bukan sesuatu yang kata orang ni boleh pilih dan tidak, tetapi pada pandangan peribadi saya, itu bukan sesuatu yang wajib yang perlu diteruskan untuk kelangsungan hidup, tanggungan dan masa hadapan mereka. Itulah Betul. yang saya lihat. Saya pun dengan pandangan peribadi saya kalau umur 40-an sebenarnya kalau kita ikut pada terma life begin at 40 bukan maksudnya dia bersenang-senang pada umur 40 tak. Life baru bermula dekat situ. Maksudnya kita masa itulah kita kena plan apa nak buat sebab masa tu anak tengah bersekolah dan sebagainya. Sebenarnya masa itulah ada struggle yang datang yang sebenarnya Jadi sebenarnya kejayaan kedua ni bukan sekadar tambah pendapatan tu tapi memang sebenarnya untuk pastikan yang pengalaman dan juga kepakaran yang dimiliki itu akan diteruskan. Okey. Satu lagi saya rasa ini soalan yang saya rasa menarik juga. Pada pandangan Datuk, apa satu nilai paling besar yang dimiliki veteran ATM bila masih ramai gagal yang melihat? Sebab apa? Sebelum saya throw the question tu Datuk okay, kalau kita tengok pada orang kata kalau veteran ATM ni bila dah habis bekerja dan sebagainya, mungkin mereka tidak pernah melibatkan diri di luar sana. Sebab kita tahu dalam industri pekerjaan sekarang sangat mencabar. Macam-macam majikan kita boleh jumpa. Jadi soalan ni adalah satu soalan yang tepat untuk Datuk. Apa value yang dimiliki oleh veteran ATM untuk make sure yang majikan kat luar sana ni rasa macam confident lah. Okey lah, aku hire kau. So apa yang Datuk rasa pendapat ni? Okey, satu lagi soalan yang ada pada saya pandangan yang amat penting lah. Di mana majikan selalunya terlepas pandang ataupun kurang cakna dalam aspek ni. Bukan semata-mata pengalaman, tetapi value yang ada di veteran itu pertamanya kita lihat ketangkasan ataupun agility. Yang keduanya adaptability ataupun kebolehsuaian mereka ini dalam mengurus sesuatu krisis dalam keadaan yang terdesak ataupun keadaan yang berisiko tinggi. Jadi kita lihat selalunya komuniti luar ini melihat veteran ini hanya tahu tentang kawat atau pegang senjata saja. Itu yang dia nampak. Tapi sebenarnya di sebalik itu, nilai ataupun value yang Abang Krem nyatakan tadi itu, yang tanyakan tadi itu, inilah dia yang selalunya terlepas pandang. Di samping itu juga kita boleh lihat kepimpinan di kalangan veteran. Sebab mereka telah menjalani latihan-latihan selama tempoh perkhidmatan itu berbagai aja. Lebih daripada puluh-puluh latihan termasuklah kepimpinan. Jadi nilai ini adalah penting. Sebabnya kalau kita tidak optimalkan pengalaman ataupun nilai-nilai ini ataupun nilai-nilai soft skill ini yang ada tu adalah bukan satu kerugian. Sebenarnya ianya berimpak tinggi. Sebenarnya sangat mahal dan jarang ada pada pekerja biasa. Kita bayangkan orang yang pengalaman 21 tahun perkhidmatan dengan orang yang baru graduate dan sebagainya untuk ambil kerja. Kan nampak beza ketara. Dia punya keterampilan, kepimpinannya, cara dia memberi arahan dan sebagainya, cara mengambil hati pekerja dan sebagainya. Jadi ilmu ni tak ada di dalam pekerja yang baru. Jadi kalau kita tak optimalkan kepada veteran-veteran yang penuh pengalaman ni, maka saya rasa ini amat satu kerugian dan yang mana majikan-majikan perlu lihat lebih mendalam dan memberi sesuatu peluang dan ruang
untuk para veteran kita berkhidmat. Dan satu lagi yang saya ingin tegaskan di sini ialah taat setia, kesetiaan, loyalty kepada majikan. Itu yang sukar untuk dibeli. Betul, itu yang mahal tu. Jadi veteran-veteran ni saya percaya apabila mereka dapat peluang, kepercayaan yang diberikan kepada mereka dan kesetiaan yang ada, mereka ini boleh dipanggil pada bila-bila masa saja. Tak kira waktu. Kalau pukul 12 malam, 1 pagi ada emergency, mereka tepat pada waktunya. Kalau kata mereka berada situ pukul 2 petang atau 14.00. Selalunya veteran-veteran kita akan ada setengah jam di awal situ. To get ready. Untuk mesyuarat ke, untuk apa. Jadi inilah nilai yang kata orang ni tidak ada. Dan di atas nilai itu, maka di pihak kerajaan juga ataupun agensi-agensi kerajaan, maka ramai veteran-veteran itulah pun di-engage, diambil bekerja. Yang pernah saya nyatakan tadi, AKPS dan sebagainya, IBET, Ranger Community dan sebagainya, Warden lagi. Kita mempunyai satu feedback yang amat baik, amat cemerlang. Yang dilemparkan oleh orang besar MARA itu sendiri. Kan? Dan juga MRSM yang mana sebagai projek rintis kita memberikan satu feedback yang amat mahal. Dan mereka juga mahukan supaya di satu hari nanti seluruh sekolah berasrama penuh, bukan saja MRSM, kalau boleh nak ambil veteran kita. Itulah satu yang. So bagi majikan yang di sana yang kurang cakna, jadi ini peluang untuk tuan-tuan sekalian melihat dalam aspek ini supaya ini akan sebagai jadi satu pemangkin kepada peningkatan syarikat-syarikat ataupun majikan-majikan yang ada di dalam negara kita. Betul, InsyaAllah. Saya setuju tu sebab kalau tengok pada pasukan ATM, satu benda yang saya rasa ada satu value mahal tau tu kerja berpasukan. Ya, teamwork. Kerja berpasukan, teamwork. Sebab kalau kita tahu kan, kita punya budaya kerja di luar ni mana-mana perlukan teamwork. Dia akan ada seorang leader dan macam leader tu pimpin pasukan tu untuk kejar misi syarikat lah, apa saja misi dan objektif syarikat. Kalau kita tengok pada selain daripada punctuality juga benda penting juga tu. Punctuality, buat keputusan, pelibatan dalam pasukan. Semua ciri-ciri tu ada pada pesara veteran ATM ni tu. Ini soalan ni adalah daripada kesinambungan daripada yang sebelum tadi. Kalau Datuk sendirilah kan, seorang majikan, apa sebab paling kukuh yang akan buatkan Datuk pilih veteran ATM berbanding dengan calon-calon yang lain tu? Selain daripada value yang kita telah sentuh tadi, ada lagi 2 perkara yang kita perlu fikir. Kalau saya sendiri, memang saya pertama sekali, saya akan melihat integrity. So, integrity dan juga reliability. Kebolehpercayaan kita kepada atau kebergantungan kepada mereka-mereka ni apabila kita latih. Jadi, itu dan disulami dengan gaya kepimpinan leadership dia ada tadi, ilmu yang dia ada dan sebagainya. Maka, ia akan membuahkan hasil dan juga teamwork yang Abang Kram cakap tadi itu akan sebagai satu dorongan atau dukungan untuk kejayaan sesuatu majikan. Kalau saya sebagai majikannya, saya akan ambil mereka-mereka yang berorientasikan ataupun mempunyai nilai yang seumpama itulah. Itu yang pertama sekali. Jadi selain itu juga kita pernah sentuh cakap pasal leadership tadi, leader. Betul. Kalau kita lihat di dalam tentera ni semasa sepanjang tempoh pemerintahan ni, leader itu dilatih. Pemimpin itu dilatih. Daripada sekecil-kecil tim, daripada tim troop ataupun section, pergi ke platoon, pergi ke company, pergi battalion, sampailah ke brigade atas. Itu bukan satu proses untuk melatih, untuk mempertajamkan corak kepimpinan di kalangan battalion itu sendiri. Jadi inilah salah satunya yang kita lihat perkara-perkara ini yang memberikan satu impak yang positif di dalam tempoh perkhidmatan itu yang boleh kita mengoptimalkan atau mengambil peluang ini untuk dipanjangkan apa mereka berada di dalam fasa kedua selepas perkhidmatan. Ini yang amat menariklah pada saya. Dan apabila saya percayakan, dan satu lagi yang tak setia kita sentuh tadi itu, maka insya-Allah kita akan berada di landasan yang betul lah. InsyaAllah. Betul.
setuju apa yang Datuk cakap tadi. Bukan setakat kita nak ambil seorang pekerja, tapi nak ambil seorang leader. Ya. Okay, kita dah sentuh sikit pasal sosioekonomi. Ya. Dan sekarang kita nak cakap tentang peluang kedua, Datuk, pasal tentera. Okay, sebelum tu saya nak mungkin kongsikan dengan Datuk. Mungkin dah Boleh. tahu tadi saya tak brief sikit lah dan juga penonton kita. Saya juga merupakan anak kepada pesara tentera. Oh, alhamdulillah. Bapak saya dah pension dah lebih 10 tahun lepas lah. Jadi satu benda yang saya selalu nampak stigma masyarakat dalam komuniti ni, Ya, ya. bila dah bersara tentera mesti tak jadi pengawal keselamatan, jadi security guard. Tak kisahlah di sekolah ke, di kilang ke. Dan sebenarnya saya melihat cycle ni selama beberapa tahun, sebab saya melihat bahawa rakan-rakan kepada ayah saya juga bekerja sebagai security guard, kadang-kadang bekerja di kampung dan sebagainya. Mungkin kita lihat situasi mungkin berbeza di bandar dan juga di luar bandar. Jadi stigma ni, Datuk, kita cakap tentang adakah stigma ni sebenarnya yang hadkan peluang mereka ni sebenarnya pergi lebih jauh daripada sekadar bekerja sebagai pengawal keselamatan. Pengawal keselamatan. Saya sebenarnya kurang bersetuju. Tapi ada juga kalanya saya bersetuju. Kerana stigma ini memang wujud lah. Kewujudan tu memang ada di situ. Dan secara terlangsung ia menghadkan kepahaman masyarakat tentang veteran kita ni. Ataupun sebab mereka tidak melihat potensi sebenar veteran kita. Kan? Sama ada veteran kita bekerja di fasa kedua sebagai pengawal keselamatan ataupun membuka syarikat kawalan keselamatan. Itu bukan satu usaha yang murni lah, tugas murni. Kenapa? Kita harus tahu bahawa sebenarnya kebolehan veteran kita ni bukan setakat itu saja. Lebih jauh daripada itu. Lebih jauh itu melampaui bidang keselamatan. Tak semestinya, kerana di dalam ATM kita ni berbagai cabang. Kita ada tentera darat, kita ada tentera laut, kita ada tentera udara. Di dalam tentera darat sendiri kita ada 16 cabang. Dan trade yang berbeza-beza. Di situ kita ada sebagai itu pasukan khusus komando. Di situ kita ada pasukan jutera. Di situ kita ada yang ada doctors, ada nurse, engineers. Kita ada yang berkemahiran komunikasi, IT dan sebagainya. Kan? Ada yang askar atau veteran kita yang berkebolehan, yang terlatih dalam aspek keselamatan, pengendalian senjata dan sebagainya. Dan ada mereka yang mempunyai authority untuk memeriksa senjata sama ada boleh bekerja atau tidak boleh bekerja senjata itu. Kepakaran itu jelas di situ. Ada yang mekanik, boleh merepair kereta, motor dan sebagainya. Kan? Itu yang tentera darat. Pergi ke tentera udara, mereka juga ada engineer yang boleh repair kuasa terbang. Ada yang pilot lagi. Dan macam-macam. Ada yang air traffic control punya qualification dan sebagainya. Dan ada juga yang berpengalaman dan berkelulusan dalam aspek-aspek special operation dan sebagainya. Laut pun sama juga. Betul. Ini ada engineer dia, ada yang sebagai divers dan sebagainya. Dia juga ada komando dia. Paskal kita panggil. Dan juga pengalian di pelabuhan-pelabuhan. So sebenarnya banyak yang perlu dieksplor ataupun dijelajah oleh para majikan di luar sana. Jadi stigma ini kita perlu hapuskan. Kerana mungkin masyarakat hanya melihat daripada konteks itu. Dia tidak melihat daripada konteks yang lebih luas. Dia hanya melihat mungkin terfokus kepada tentera darat saja. Dia tidak melihat kepada laut, udara dan sebagainya. Banyak. So sebahagian besar atau sebahagian kecil daripada yang pihak pengurusan memegang ataupun membawa aset-aset yang bernilai tinggi. Pilot kita menerbangkan aircraft. Agak satu aircraft berapa juta. Mahal tu. So itu pengalaman itu jauh sekali. Begitu juga kalau kita lihat di laut, kapal dan sebagainya, kita ada kapten kapal dan sebagainya. So nilai kapal kita berapa? Begitu juga di darat, kita ada kereta kebal dan sebagainya. Satu biji kereta kebal itu bernilai berapa? So kepakaran, tak semua orang boleh buat kereta kebal. Tak semua orang boleh menembak kereta kebal tu. Begitu dengan senjata-senjata yang lain. Wah, itu banyaklah cerita dia. So banyak kalau kita boleh menghapuskan stigma ini dengan
pemahaman yang lebih luas dan jelas lah dalam konteks sebenar ni. Itulah saya harap apa yang Datuk jelaskan tadi buka mata kita dekat luar sana, selalu ada tanggapan satu bidang je kan. Kalau cakap pasal pencen je security guard. Lebih sebenarnya macam Datuk explain tadi, engineering, pilot, apa lagi doktor. Lagi apa nurse lagi? Pun ada. Pakar bom pun ada, pakar pesawat pada nurse pun ada. Banyak macam-macam bidang sebenarnya. Cuma kita ni tak nampak. Mungkin kita lihat dari sudut luaran je. Sebab tu kita ada dekat sini untuk kita terangkan. Sebabnya ia lebih daripada sekadar tu. Kalau Datuk bagi tadi kejaya-kejaya macam saya mention tadi, jururawat, doktor, pakar itu dan ini, apa sektor ataupun industri yang Datuk rasa paling berpotensi untuk diterokai oleh veteran ATM? Mungkin ramai yang fikir di sebalik kejaya tu mungkin ada sektor ataupun industri yang menjadi mereka punya payung mereka. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan sikitlah tentang soalan ni. Sejujurnya memang luas. Kita pun dah sentuh sedikit tadi. Tapi kalau kita ingin kongsikan di sini, yang pertama sekali daripada aspek bidang teknikal dan kejuruteraan. Itu yang pertama sekali. Dan dalam aspek seterusnya logistik, transportation, pengangkutan dan rantaian bekalan-bekalan dan sebagainya. Pengurusan fasiliti, bagaimana fasiliti management dan sebagainya. Perkhidmatan pembuatan makanan, aeroangkasa, ICT, digital, pharmaceutical dan lain. Sebenarnya dalam aspek ini banyak lagi sebab kita pun di JEF kita telah mengadakan jalinan kerjasama dengan agensi-agensi pencarian kerjaan. Sebagai contohnya, kita telah bekerjasama dengan Pakeso, kita telah bekerjasama dengan Talent Corps dan sebagainya. Dari situ je di dalam Pakeso lebih daripada 22 bidang sektor yang boleh diceburi oleh veteran-veteran. Provided, misalkan veteran-veteran bila mendapat kematian, dia berdaftar dengan Pakeso dan update dan profiling masing-masing dengan perkara masing-masing di situ. Di situ juga Pakeso membantu untuk buat job matching kita sebagainya. Jadi itu ruang tu ada. Bayangkan lebih daripada 22 sektor yang boleh diceburi di situ. Itu dengan Pakeso, tidak saya pergi veteran corp dan sebagainya. Agensi yang melatih dan juga dalam pencarian yang itu lebih daripada 16 sektor dengan talent corp. Jadi kedua-duanya kita telah pun bekerjasama untuk kita membantu dalam kita untuk menjaga, memperkasakan sosioekonomi para veteran kita lah. Jadi ruang tu ada di situ. Yang asasnya saya nyatakan tadi. Jadi insya-Allah lah dengan ini kita boleh melihat kepada veteran-veteran berpeluang untuk kita mendapatkan kejayaan kedua, insya-Allah. Betul. Dan tambah pula untuk zaman sekarang ni, zaman semua hujung jari semua. Nak cari semua macam Datuk cakap, Pakeso semua nak kena isi online dan sebagainya. Jadi sebenarnya saya rasa bukan satu alasan yang kita boleh ketepikan lah. Kita buat satu alasan yang kita boleh gunakan untuk kita cari lebih banyak kerja. Sebenarnya point dia kat sini adalah, kalau ikut apa yang Datuk ulas tadi lah, kita kena gunakan saluran yang betul dan juga kena gunakan platform yang betul. InsyaAllah peluang tu akan datang kalau kita ada kemahiran dan juga kita gunakan apa yang ada sekarang ni lah, berbanding dengan 20 tahun lepas tu kita tak ada lagi sistem pekerjaan, job street, apa benda semua ni kan. Tapi zaman sekarang ni, macam Datuk cakap, walaupun dah pencen pun dah ada juga kerjasama JEF dengan Pakeso kan Datuk kan. Betul Datuk, saya setuju tadi yang Datuk mengatakan sebenarnya masyarakat ni perlu faham dan perlu tahu sebenarnya bekerja sebagai ATM sebelum ini lebih daripada satu bidang je dia punya kepakaran dan juga pengalaman tu. Macam mungkin kita tengok kerjaya sebagai seorang juruterbang, engineer, nurse. Sebenarnya semua industri ada di park ataupun diletakkan di bawah ATM tu. Cumanya mereka ni bekerja di bawah Angkatan Tentera Malaysia. Itu berbezanya daripada di luar lah. Jadi kalau kita tengok pada kejaya-kejaya yang Datuk highlight tadi kan, mungkin Datuk boleh kongsikan apakah sektor ataupun bidang yang paling berpotensi untuk diterokai oleh veteran ATM Datuk? Sebenarnya banyak, tapi kalau saya boleh ringkaskan yang penting di sini. Jadi antaranya ialah daripada sektor teknikal dan kejuruteraan. Kerana ketiga-tiga perkhidmatan ini semuanya ada. Darat ada punya teknikal kejuruteraan, laut ada teknikal kejuruteraan, juga
Air Force atau tentera udara pun ada teknikal kejuruteraan dan sebagainya. Yang keduanya dalam logistik, pengangkutan dan rantai bekalan. Sebenarnya semuanya terkait, sama ada perkhidmatan itu darat, laut, udara. Dalam kelompok ATM semua ada. Dan seterusnya pengurusan fasiliti management sebagainya memang ada di situ. Semuanya ada. Sebab sama ada darat, laut, udara, dia mempunyai fasiliti dan sistem pengurusan yang amat baik, teratur dan sebagainya. Dan seterusnya kalau kita boleh lihat di sini faktor ataupun bidang yang lain penting ialah perkhidmatan pembuatan makanan. Sebenarnya ramai orang tak tahu. Sebenarnya kalau kita lihat pembuatan makanan, sebenarnya orang lihat kulineri di luar saja. Sebenarnya di dalam tentera pun ada tukang masak dan sebagainya. Orang luar selalu nampak apabila cakap bidang pembuatan makanan, semua lihat pada kulineri khusus di luar. Sebenarnya dalam tentera, ATM ni ada bidang dia. Yang tukang masak dan sebagainya. Kita panggil bukan tukang masak, kita panggil pramusaji dan sebagainya kan. Jadi perkara ini kalau kita lihat memang ada di mana-mana. Di dalam tentera pun ada di situ. Dan seterusnya adalah dalam bidang aeroangkasa. Aeroangkasa ni memang terkait rapat dengan Tentera Udara Malaysia. Ada kepakaran di bidang-bidang tersebut yang boleh kita optimalkan dan ambil peluang itu dan kita curahkan. Yang seterusnya ICT, digital dan sebagainya. So setiap perkhidmatan darat, laut, udara ada bidang komunikasi dan sebagainya. Dan penggunaan peralatan-peralatan yang orientasikan penjitilan dan sebagainya telah ada pada masa ini. Dan pengalaman itu kalau kita tidak optimalkan, maka ada satu kerugian lah. Di sinilah majikan perlu melihat dan bidang-bidang boleh diceburi oleh para veteran kita. Dan yang akhir sekali kita lihat pharmaceutical dan lain-lain. Dan pharmaceutical ni memang adalah di dalam tentera, khususnya tentera darat, di bahagian kesihatan kita ataupun core kesihatan kita. Ada di situ ada doktor, di situ ada farmasi dan sebagainya, ubat-ubatan dan sebagainya. Di situ ada kejururawatan. Di situ juga ada mereka yang berkelayakan untuk fisioterapi dan sebagainya. Jadi perkara ini memang bidang yang boleh saya sorkan yang penting lah di samping lain-lain bidang. Tadi kita ada sebut, saya sentuh pasal kerjasama dengan Pakistan dan sebagainya. Sebenarnya di situ juga lebih daripada bidang yang saya nyatakan tadi. Di situ sini ada merangkumi 22 bidang. So perkara ini pengalaman, ilmu, kelayakan boleh kita diserasikan ataupun diselaraskan atau job matching pada bidang-bidang yang tertentu. Itu adalah satu yang kita boleh lihatlah dengan lebih jelas lagi. Ya, betul. Saya setuju dengan mungkin apa yang kerjasama yang dilakukan antara ATM juga Perkeso yang bagi list of job kat dalam sistem. Jadi semua sekarang ni dekat hujung jari je. Dekat hujung jari, betul. Semua informasi nak cari kerja dekat mana, syarikat apa, pengalaman apa yang perlu, kita just type dan senang sebab teknologi sekarang ni sangat advance berbanding dengan dulu-dulu. Mungkin kalau kita tengok 20 tahun yang lepas, mungkin berbeza dengan apa yang ada sekarang. Mungkin lebih mudah. Dan sebenarnya itu adalah satu peluang yang perlu saya rasa dikuasai oleh pusat tentera kan. Katakanlah kalau tak tahu pasal teknologi internet pun boleh tanya anak, cucu dan sebagainya untuk mungkin tolong kan isikan kerja yang kita perlu kan. Okay, kalau tengok pada yang penting saya rasa dekat sini adalah macam mana kita nak hubungkan antara semua ni dan letakkan satu kabel ataupun gunakan platform yang betul untuk make sure yang pesara tentera ni akan dapat kerja selepas dia bersara. Okey, kalau kita bercakap tentang Jeff yang bagi peluang dan juga bantuan kepada pesara tentera dan kalau kita tengok ramai mungkin tengok yang sebenarnya bila bersara je selalunya bila berkaitan dengan masalah kewangan lah yang kata sebagai kalau ada duit je settle problem. Sebenarnya tak, lebih daripada tu ya Datuk. Sebab kalau kita tengok peluang pekerjaan, latihan, pembangunan kerjaya sebenarnya dikatakan lebih bernilai Datuk untuk jangka masa panjang. Jadi mungkin dapat Datuk sikit tentang 3 perkara ni. Peluang pekerjaan, latihan dan juga pembangunan kerjaya sebagai pesara ATM lah. Betul lah. Hakikatnya kalau kita inginkan seorang tu berjaya, veteran-veteran ni ada pepatah menyebut kan, jangan sekadar kita nak bagi dia orang hidup ni, jangan sekadar kita bagikan kan, don't feed them with fish, but kita teach them how to fish.
Maksudnya kita mengajar dia macam mana cara nak mendapatkan ikan atau mancing dan sebagainya. So sebenarnya itu terkait rapat dengan kita punya bagaimana kita nak melatih mereka ini supaya mereka ini pertama sekali boleh berdaya saing apabila mereka telah bersara dengan kelompok-kelompok orang yang dah ada di luar dan sebagainya untuk dalam memberi peluang untuk mengecapi kerjaya yang kedua. Kenapa? Tadi you ada sebut pasal keuangan. Betul. Mata-mata. Sebenarnya pada saya memang ia penting. Ya. Tetapi itu khusus kepada mereka-mereka yang layak dan memerlukan ketika itu dan golong-golongan. Kita bukan saja memberi bantuan keuangan tu secara kita bagi bila mereka minta beri. Sebenarnya dia tertaluk kepada mereka-mereka yang layak dan sebagainya. Dan kita juga menzahirkan bantuan keuangan ini melalui program-program yang kita ada dalam program Ziarah Kasih. Sama ada menggunakan keuangan kerajaan ataupun keuangan Yayasan Britain melalui kempen tabung pahlawan dan sebagainya. Namun begitu, untuk kelangsungan jangka panjang, kita melihat lebih jauh lagi dalam kita memberi ruang dan peluang kepada para veteran kita ini. Apa yang kita lihat ialah pertumpuan kepada pembangunan kerjaya dan pemerkasaan sosioekonomi. Mereka ini ada muka satu kunci yang sebenar. Sebenarnya menjadi seorang veteran ni, tentera ni amat untung. Kalau kita dibandingkan dengan pesara-pesara di perkhidmatan yang lain atau pesara-pesara di badan berinform lain. Kenapa? Kalau kita lihat di pihak kerajaan, kementerian, tahanan, contohnya, kepada mereka-mereka yang ingin menamatkan perkhidmatan di tahun-tahun terakhir, setahun, 2 tahun terakhir, mereka ni diberi peluang untuk menjalani kursus peralihan yang dikendalikan di Perhebat, Perbadanan Hal Ehwal bekas Angkatan Tentera di Sungai Buloh. Mereka ni diberi peluang untuk memilih telah bersara apa yang mereka nak. Di situ ada kursus keusahawanan, di situ ada kursus perwujudan, bermacam-macam kursus IT dan kursus dan sebagainya. Jadi peluang-peluang ini sebenarnya diberikan, platform ini digunakan untuk memberi peluang kepada para bakal-bakal veteran kita untuk acclimatize atau menyesuaikan diri sebelum mereka bersara sepenuhnya dan membolehkan mereka ni berdaya saing kepada pasaran apabila mencari pekerjaan di luar. Bukan itu saja, itu peringkat itu. Kita ada satu program sebagai contohnya yang disediakan oleh pihak kementerian. Kita panggil program Protege Perwira ataupun Perwira Veteran ATM. Di situ program kita khas untuk veteran-veteran kita yang telah bersara, iaitu program upskilling, reskilling dan sebagainya. So program upskilling skilling ni, mereka ni veteran ni boleh mencari di mana-mana pada veteran yang telah bekerja, tak kira kerja apa, yang mereka memerlukan latihan untuk meningkatkan skill ya ataupun upskilling, dan perbelanjaan latihan itu ditanggung oleh kerajaan, ditanggung oleh pihak kementerian dan sebagainya. Dan di situnya untuk perkongsian ini kita telah adakan program, insya-Allah program upskilling dan skilling kita akan luncurkan pada bulan 9 nanti. Pada awal bulan 9 nanti, yang mana insya-Allah akan dizahirkan, dirasmikan oleh yang berhormat Menteri Pertahanan kita lah di Melaka. Dan itu bagi kita yang dah bersara veteran. Tetapi bagi mereka yang dalam perkhidmatan 2 tahun terakhir ni, mereka juga diberikan satu program khas. Kita panggil WBL. Work Based Learning. Okay. Maknanya mereka ni pengalaman khusus-khusus yang dihadiri sepanjang tempoh perkhidmatan itu akan diakreditkan. Apabila dia keluar, mendapat satu diploma. Di situ ada program RPEL ataupun APEL dan sebagainya. Dia panggil RPEL ni Recognition for Experiential Learning. So apabila dia keluar, semua akan berikan diploma kemahiran DKM. So ini akan membolehkan mereka berdaya saing luar, kebolehan pasaran dan sebagainya. Sebab itu kita sebenarnya bukan saja kita hanya menanti, tetapi kita mencari. Kita mencari dan Jeff tidak menunggu kekosongan pekerjaan itu muncul. Justru itu kalau kita lihat di mana yang kita telah pun kongsikan di awal tadi, ya, mana keterlibatan kita, veteran kita, dan kita juga menjalin kerjasama dengan MARA sebagai contohnya, dengan Perkhidmatan, AKPS,
kerajaan negeri Sarawak dan sebagainya kita dah sentuh tadi. Jadi itu sebenarnya sebagai satu platform yang boleh jadikan contoh lah, yang boleh kita kongsikan kepada semua para veteran kita, semua masyarakat dan sebagainya. Jadi sebenarnya peluang tu ada. Kalau kita menunggu, kita tak akan dapat. So memang cabaran tu besar di luar sana, dan sebab itulah kita cuba sebaik mungkin di jabatan ini untuk bersama-sama kita memberi ruang dan peluang membolehkan veteran-veteran kita ini mempunyai satu kerjaya kedua selepas mereka bersara. Dan ini adalah selaras dengan plan strategik MINDEF kita sendiri. Trust yang ketujuh, memperkasakan kesejahteraan dan sosio-ekonomi veteran kita itu sendiri. Okey. Kita dah bercakap banyak tentang peluang kedua dan juga pekerjaan kedua dan juga apa sebenarnya yang kita boleh highlight dekat sini adalah tentang apa yang boleh dilakukan oleh Veteran ATM untuk memastikan bahawa kesinambungan itu berterusan, apakah peluang atau pekerjaan kedua yang akan dilakukan selepas daripada bersara. Okey. Kita dah bercakap tentang soal tu, dan juga kita sekarang nak ke satu transisi yang lain, iaitu mengenai kebajikan dan juga sosio-ekonomi. Sebab mungkin kita zaman sekarang kita dah tahu, kita melihat dalam berita, kita melihat daripada kehidupan jiran kita, rakan yang tinggal berdekatan dan sebagainya. Mungkin setiap orang, setiap lapisan masyarakat tu ada jalan cerita dia, ada cerita dia. Mungkin seorang ada anak OKU, mungkin seorang yang isteri yang baru meninggal, mungkin suami yang merupakan pesara tentera tapi meninggal disebabkan oleh masalah jantung. Mungkin ada macam-macam lah. Kalau kita tengok ada mungkin ada anak yang mungkin dapat belajar ke luar negara contohnya, dapat belajar di Amerika Syarikat. Jadi mereka ni ada menghadapi kekangan dari segi keperluan wang. Mereka perlukan wang. Jadi saya nak tahu dekat sini tu, kalau kita tengok mungkin macam mana Jeff ni menentukan adakah keluarga ni lebih diutamakan berbanding keluarga ni dari segi bantuan yang disalurkan kepada mereka berdasarkan kepada keperluan yang keperluan yang ada dalam rekod Jeff tu sendiri. Mungkin Datuk boleh jelaskan. Itu soalan yang menarik juga tu. Jadi di Jeff ini sebenarnya kita mengamalkan satu pendekatan yang berasaskan kepada keperluan sebenar, ataupun kita panggil need-based approach, yang melalui tapisan yang teliti lah. Dan sesungguhnya pendekatan ini juga bukan sahaja dinilai, dapat laporan kita bagi terus, dan kita ada satu platform jawatankuasa penilai itu sendiri untuk kita menyampaikan dalam bentuk bantuan ini, supaya bantuan ini betul-betul sampai kepada mereka yang benar-benar layak. Sebab di agensi kerajaan lain pun ada buat, sebagai contohnya Jawatan Kebersihan Masyarakat kan, dan sebagainya. Tapi kita lain, kita special. Veteran ni memang kita cari. Jadi sumber yang kita ada ni wajar dan kita salurkan secara adil dengan adanya platform ataupun jawatankuasa penilai dan sebagainya. Jadi kita meletakkan keutamaan yang tinggi kepada kes-kes yang kritikal, seperti macam veteran yang terlantar sakit kan, balu-balu yang kehilangan punca pendapatan kan, dengan anak-anak yang masih kecil, keluarga veteran yang punya anak-anak OKU. Memang betul ada di kalangan kita, veteran kita, OKU pun ada dapat kad OKU daripada JKM. OKU disebabkan kemalangan semasa dalam perkhidmatan ataupun di luar daripada itu. Dan anak-anak ada juga dalam program-program ziarah kasih Cakna yang dilaksanakan sama ada pihak saya sendiri ataupun bersama dengan Yang Berhormat Timbalan Menteri Pertahanan ataupun dengan Menteri Pertahanan. Kita menemui ada di kalangan veteran anak OKU. Anak ada 3 orang, 3 semua OKU. Bayangkan. Dan beliau berhenti ni dia tidak berpencen. So dalam hal ini macam mana kita nak menyampaikan bentuk bantuan itu? Bila tidak berpencen, memang mereka layak. Di situ timbulnya inisiatif dari kerajaan melalui Komitmen Pertahanan, kita memberikan bantuan sara hidup dan sebagainya yang bernilai RM500 sebulan. Jadi inilah salah satu contoh yang kecil yang kita boleh kongsikan kepada masyarakat di luar sana, dan saya kongsikan kepada Abang KM. Kita mahukan, kita lihat di sini supaya asas kebajikan itu dijaga terlebih dahulu. Kita jaga dan barulah kita disusuli dengan bantuan-bantuan lain, pemerkasaan pendidikan pada anak-anak mereka,
dan ekonomi untuk waris-waris mereka supaya rantaian kemiskinan ini ataupun kesusahan ini dapat diputuskan. InsyaAllah dengan adanya usaha-usaha seumpama inilah. Sebenarnya kalau kita pasal kebajikan bukan sahaja bantuan kewangan saja. Kita juga di pihak kerajaan melalui Kementerian Pertahanan, melalui Jabatan Haluan Batalon kita ada program-program inisiatif bantuan pendidikan, persekolahan, anak-anak, kemajuan tinggi, sekolah biasa dan sebagainya. Memang ada dan Batalon boleh memohon dan sebagainya. Yang untuk anak-anak mereka yang ada kalau mendapat peluang mengaji di pusat pengajian tinggi. Sebagai contoh, yuran pendaftaran kita bantu one off. Untuk pengajian diploma kita bagi RM1,000. Untuk pengajian first degree ijazah kita bagi RM1,500. Untuk one off lah. Setahun sekali saja. Dan itu juga dengan anak sekolah yang sekolah lain, sekolah kebangsaan, sekolah menengah dan sebagainya ada. Program-program itu memang ada inisiatifnya. Dan kita boleh dimohon dan kita sampaikan kepada mereka-mereka yang layak. InsyaAllah kita sebagai platform yang ada tu kita akan optimalkan dan sampaikan kepada mereka-mereka yang layak. Melalui yang saya cakap tadi, need-based approach, really need approach kepada mereka-mereka yang layak. InsyaAllah. Maksudnya bukan bantuan ni bukan diberikan secara umum Datuk tapi memang kita ada rekod. Ya, betul. Case by case. Betul. Katakanlah keluarga ni ada masalah ni, keluarga ni ada masalah ni, tapi mana satu keluarga yang lebih perlukan sokongan keuangan, itu yang akan kita utamakan dulu. Saya rasa itu menjawab kepada soalan yang seterusnya. Saya rasa lebih kurang kalau kita tengok pada permohonan bantuan sosioekonomi macam yang Datuk jelaskan tadi, apa antara situasi atau keperluan yang betul-betul yang benar-benar jadi keutamaan Jeff tu sendiri ketika membuat penilaian lah. Ya, selain apa yang kita nyatakan tadi, yang paling penting sekali ialah status kesihatan Batalon itu sendiri. Sama ada kecacatan yang dialami itu berstatus hilang upaya kekal ataupun mengidap penyakit-penyakit kronik sebagai contohnya. Dan kita juga melihat daripada sudut aspek pendapatan isi rumah berbanding dengan kos sara hidup setempat mana lokal punya situ, dan juga bilangan tanggungan Batalon itu anak-anak yang masih bersekolah dan sebagainya, dan juga keadaan tempat kediaman dan sebagainya. Berapa pendek kata situasi ini sebenarnya akan menjejaskan kelangsungan kehidupan seharian mereka. Jadi di tahap ini kita boleh kategorikan mereka terpaksa survival untuk hidup dengan keadaan itu. Dan dalam aspek ini juga bukan saja sekat bantuan keuangan yang kita nyatakan tadi. Bantuan in fact dalam aspek menyediakan tempat tinggal. Kita ada inisiatif Bina Baharu Rumah sebagai contoh yang ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan, oleh veteran, oleh Jeff, oleh Kementerian Pertahanan. Kita panggil inisiatif Bina Baharu Rumah. Itu kepada mereka yang saya nyatakan yang layak. Dia tak mampu nak buat tetapi ada tanah. Sama ada tanah dia ke, ada tanah isteri dia ke, tanah waris dia ke. Dan dia beritahu di situ. Dan kemudian kita nilai. Kalau di Semenanjung bernilai RM75,000. 3 bilik, 2 bilik air, berkeluasan 750 kaki persegi. Kita ada kerjasama dengan SPMB, Syarikat Moral Nasional Berhad kita. Kita RM20,000 tu subsidize daripada SPMB, RM55,000 kita bayar. Untuk program bina. Itu dia di Semenanjung. Di Sabah RM85,000 nilai dia. Di Sarawak bernilai RM85,000. Keluasan rumah sama. Itu bina baru. Kita tak cerita pada lagi yang untuk repair rumah. Ada. Untuk bantuan repair rumah, perbaiki rumah, untuk veteran-veteran yang layak dan sebagainya. Di Semenanjung bernilai RM17,000. Di Sabah Sarawak RM20,000. Jadi itulah antara yang satu contoh klasik yang kita boleh kongsikan bagaimana kita menilai ataupun keperluan-keperluan yang kritikal yang bolehkan bantuan kita sampaikan kepada veteran-veteran kita. Itulah menarik. Saya baru tahu tentang yang bina rumah dan sebagainya. Sebab kalau tengok pada bantuan ni bukan sekadar pada satu aspek je, tapi banyak juga sebenarnya. Okey, kalau kita tengok pada contoh yang Datuk bagi tadi kan, bina rumah, buat rumah baik pulih rumah dan sebagainya. Ada satu perkara yang
orang kata bantuan yang lebih daripada apa yang kita tahu setakat kita tahulah. Kan selalu kita tahu kalau rumah-rumah ni ada proses-proses dia, kadang-kadang melalui proses bantuan Rumah Satu Malaysia dan sebagainya. Jadi kalau tengok pada sekarang ni, penilaian tu dibuat dan juga bantuan tu bukan satu aspek je, lebih daripada Ya, lebih. sekadar itulah. Okey, kita sebenarnya dah hampir sampai ke penghujung podcast Datuk. Soalan terakhir. Ini soalan yang standard soalan lah kalau kita tengok, kalau kita dah cerita banyak tadi kan tentang peluang pekerjaan kedua, sosioekonomi dan juga majikan. Mungkin ada satu mesej ataupun mungkin ada, bukan satu lah, mungkin banyak mesej yang Datuk terpulang pada Datuk. Mungkin ada yang nak sampaikan kepada majikan di luar sana dan juga kepada anggota ATM yang mungkin dah nak pencen lagi 2-3 tahun ataupun mungkin yang dah pencen, mungkin dari segi planning dan sebagainya, untuk mereka ni memulakan kerjaya kedua mereka, Tok. Ya. Sebenarnya apa yang sedang berlaku bersama dengan rakan-rakan strategi, saya panggil rakan-rakan strategi kita lah, seperti Perkhidmatan, kan, AKPS, Kerajaan Negeri Sarawak dan sebagainya, menunjukkan apabila veteran kita ni diberi peluang, mereka mampu menghasilkan satu impak yang nyata, yang baik. Yang seterusnya, dan kepada program yang sedia ada ni, kita akan teruskan insyaAllah dan akan diperluaskan kepada agensi-agensi yang lain. Dan kepada majikan-majikan yang berada di luar sana, sebenarnya tuan-tuan ataupun puan-puan tidak perlu ragu dengan keberupayaan veteran kita. Yang penting bagi peluang, buka pintu. InsyaAllah mereka bukan satu kerja, mereka juga merupakan satu aset. Aset yang amat berharga, yang membawa satu package yang lengkap. Di situ kepimpinan ada, disiplin, integriti dan kesetiaan yang tinggi apabila mereka berada di dalam organisasi tuan-tuan sekalian yang majikan-majikan. Laburkan peluang untuk mereka dan kita, tuan-tuan majikan, akan lihat apa yang hasilnya. Dan kepada pesara-pesara kita pula yang saya muliakan, pesaran ini bukanlah bermakna sesuatu noktah ataupun berakhirnya kehidupan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebenarnya wajar untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk menerokai peluang kedua ataupun fasa kedua ini dengan dada hati yang terbuka, minda yang lebih jauh ke hadapan, dan perlulah kita lengkapkan diri dengan ilmu yang baru dan jangan malu-malu untuk bermula sama ada di peringkat bawah dan sebagainya. Dan jangan takut ataupun khawatir untuk menceburkan diri di dalam industri swasta ataupun awam. Kerana cabaran dia memang berbeza, tak sama di dalam tentera. Tetapi di atas disiplin, integriti dan value yang kita nyatakan tadi, saya percaya para veteran kita boleh menghadapi perkara-perkara ataupun cabaran-cabaran yang mendatang dengan keberupayaan pengurusan krisis dalam keadaan yang kritikal, dan pengalaman yang ada itu boleh digunakan sebaik mungkin dan membawa suatu kerjaan kepada organisasi ataupun majikan baru yang para veteran tuan-tuan sekalian sertai, insyaAllah. Okey. Wow, satu mesej yang jelas kat situ tu. Kita boleh lah Datuk cakap dia. Kita boleh. Kita Itu saya tarik tu. Alhamdulillah banyak sangat Datuk perkongsian yang kita kongsi hari ni. Dari segi sosioekonomi, macam dapat peluang kerja di luar sana, macam nak survive dan sebagainya. Jadi saya rasa mesej cakap ni jelas, yang sebenarnya pesaran bukanlah penamat kepada jasa anggota ATM Datuk. Sebab sebaliknya ia adalah satu permulaan kepada sesuatu yang baru. Ya. Dan sebenarnya banyak peluang, ruang dan juga potensi yang ada pada anggota pesara ATM ni yang boleh yang boleh di-explore, yang boleh kita tengok bahawa mereka ni sebenarnya tugas mereka tak berakhir setakat pencen saja, tapi macam-macam mereka boleh lakukan. Betul. Untuk menyumbang terus menyumbang kepada masyarakat, jasa dan juga negara dan juga masyarakat. Alhamdulillah banyak sebenarnya Datuk yang kita pelajari hari ini. Banyak sebenarnya yang Datuk dah kongsikan tentang macam mana kita nak survive sebagai seorang peserta tentera, pekerjaan kedua, peluang-peluang yang diberikan dekat luar sana,
bantuan-bantuan diberikan oleh pihak Jeff kepada pesara tentera. Dari segi mungkin ada keluarga yang menepi kesukaran, juga bantuan akan diberikan. Jadi sedikit sebanyak kita buka mata lah tentang peranan yang dijalankan oleh Jeff dalam memastikan kesinambungan itu berterusan. Bukan setakat dekat pencen je habis kan. Betul. Dan sebenarnya saya nak terangkan dekat sini yang persaraan sebenarnya bukanlah penamat kepada jasa anggota ATM tu. Sebaliknya mereka ni masih lagi diperlukan untuk menyumbangkan kepada masyarakat dan juga negara. Jadi ia sebenarnya satu jalan ataupun satu ruang yang baru sebenarnya, satu permulaan yang baru. Jadi terima kasih banyak sekali lagi Datuk yang berbahagia Major General Datuk Haji Samion Haji Marzuki. Terima kasih banyak. Jadi saya sekali lagi nak ucap terima kasih kepada penonton kita yang sudi bersama dengan podcast kami sehingga ke hujung rancangan, sehingga ke penjujung podcast ni banyak benda yang bermanfaat kita belajar. Dan sebenarnya dalam masa sama saya nak tegaskan sini, Jeff ATM terus committed bukan saja dalam menjaga kebajikan veteran, tapi bantu mereka bina kehidupan yang lebih mampan melalui peluang kerjaya, latihan dan juga pelbagai inisiatif sosio-ekonomi. Dan saya rasa itu saja untuk podcast episod kali ini. Jadi kalau anda rasa perbincangan ini bermanfaat, jangan lupa share dekat family dan juga rakan-rakan. Dan juga jangan lupa untuk ikut platform media sosial rasmi Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM, Jeff ATM, untuk mendapatkan pelbagai informasi, program dan juga inisiatif terkini berkaitan Veteran ATM. Saya Abang Crime bersama yang berbahagia, Major General Datuk Haji Samion Haji Marzuki, mengucapkan terima kasih. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam next episode.